Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini adalah episod pertama podcast daripada UTM Holdings Education. Saya Cikgu Aimi bersama dengan saya Haikal yang akan bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan di luar sana untuk kita sama-sama berbincang dan berdiskusi berkenaan dengan pendidikan di Malaysia, terutamanya di Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Okey. Seterusnya mungkin kita boleh sembang sikit berkenaan dengan Universiti Teknikal Malaysia Melaka kan. So kalau pendengar boleh tahu, sebenarnya Universiti Teknikal Malaysia Melaka ni dia terletak di Melaka, iaitu di Ayer Keroh. Dan untuk makluman semua, sebenarnya UTM ni kita ada dua kampus. Yang mana kita ada kampus induk dan yang kedua kita ada kampus yang lebih dikenali sebagai kampus industri. Kampus induk kita ni terletak di Ayer Keroh. Kalau kita boleh tengok di sebelah tol Ayer Keroh tu lah. Dan kampus industri kita ni terletak jauh sikit, lebih kurang 7 km berbanding kampus induk yang mana terletak di perkarangan MITC. Oh, dekat dengan MITC tu? Betul. Memang sangat famous lah kampus industri kita ni. Ya. Betul. Mungkin Cikgu Aimi boleh ceritakan sedikit. Kalau kita tahu kita ada Universiti Teknikal Malaysia Melaka, tapi tadi Cikgu Aimi kata kita adalah UTM Holding Education. Apa beza sebenarnya UTM dengan UTM Education? Baik, Akal. UTM, yang macam kita tahu, ataupun Universiti Teknikal Malaysia Melaka ni adalah sebuah universiti awam. Universiti awam yang memang ditubuhkan di Malaysia di bawah, orang kata, Akta AUKU lah, kata untuk universiti awam. Tetapi kita juga mempunyai satu holding company. Holding company yang mana holding company ini berperanan sebagai apa yang kita panggil sebagai investment arm dan juga berperanan untuk membantu UTM itu sendiri dalam menjana pendapatan. Dan antara fungsi-fungsi penting yang ada dalam UTM Holdings Education ni adalah untuk kita memasarkan program-program akademik UTM itu sendiri, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara. Bermakna kita ni macam lebih untuk menjana pendapatan lah. Kita jana pendapatan universiti, kita boleh ambil pelajar daripada, orang kata, laluan terbuka. Maksudnya dia tak semesti pelajar tu mohon melalui UPU lah. Yang UPU tu, tapi dia, orang kata, dalam UPU ni ada kota. Ada kota tertentu. Jadi mungkin yang contohnya yang mohon masuk ada 5,000, tapi kota kita hanya 1,000 saja. Jadi 4,000 lagi tu dia nak juga masuk ke UTM. Jadi kita sediakan laluan terbuka. Laluan terbuka ni lah yang diuruskan oleh pihak UTM Holdings Education. Jadi kita akan orang kata menerima permohonan mereka, kita proses dan sebagainya. Tetapi pelajar-pelajar, walaupun mereka melalui laluan terbuka, mereka tetap pelajar UTM. Mereka akan, orang kata, dia akan enjoy lah. Dia akan enjoy semua fasiliti UTM sama seperti mana pelajar perdana yang lain. Jadi kita tak ada anak tirikan lah, pelajar ni UPU, pelajar ni laluan terbuka, tak ada. Semua sama. Kira semua akan dapat fasiliti yang sama. Semua akan dapat fasiliti yang sama. Faham. Dan kalau kata orang tu dapat buku teks A, ni pun dapat buku teks A juga lah. Kalau yang ni dapat yang koyak, yang ni pun akan dapat yang koyak. Dia tak ada beza. Dia tak ada beza. Selain daripada tu, kita juga ada, orang kata, menjana pendapatan dari sudut peluang-peluang pendidikan yang lain di luar negara. Kita ada apa yang dipanggil sebagai kampus-kampus luar, kampus-kampus pesisir, ya, dalam dan luar negara, yang mana kampus-kampus pesisir ini adalah untuk memberi peluang pelajar-pelajar ni yang mungkin ada kekangan lain, kekangan lain daripada sudut kerja mungkin, dan keluarga mungkin. Jadi mereka tak dapat datang ke Malaysia atau tak dapat datang ke Melaka. Tapi niat mereka memang nak belajar. Nak belajar pula dengan UTM. Jadi kita pun sediakanlah kampus pesisir ni. Jadi kampus pesisir ni mereka boleh datang ke kampus pesisir kita, belajar di sana. Pensyarah pun pensyarah UTM juga, jangan risau. Dan orang kata sijil pun nanti sijil UTM. Convocation pun convocation di UTM. Baik, Cikgu Aimi. Mungkin tadi kita ada bersembang berkenaan dengan pesisir, tapi saya rasa rata-rata pendengar kita ni belum tahu lagi apa maksud sebenar pesisir. Baik.
Pesisir ni kalau bahasa mudahnya pusat pembelajaran lah, learning center, pusat pembelajaran yang mana kita perlu menyediakan beberapa fasiliti basic, fasiliti asas seperti bilik kuliah, library, mini library, mungkin ada computer lab, dan student lounge, basic sahaja, yang mana membolehkan sesuatu program tersebut dijalankan di luar kampus UTM. Itu dipanggil pesisir. Jadi luasnya ataupun saiznya itu bergantung kepada jumlah pelajar. Kalau kata kita nak menerima mungkin 200 pelajar di satu kampus pesisir itu, kampus akan jadi besar. Macam tu. Kalau bersetakat 30 orang, mungkin jadi kecil. Dia bergantung kepada saiz tu. Faham. Jumlah pelajar yang ada. So maksudnya kat sini semua orang di Malaysia ni, tak kisahlah Malaysia ke luar negara ke, kalau dia nak sambung belajar tu kira tak ada masalah. Dia hanya bergantung dengan niat. Kalau dah kata niat nak belajar, dia tak ada masalah. Sebab kita boleh kita pun ada program ODL, online distance learning, kita ada program full time, kita ada program part time, kita ada pesisir, kita ada in campus di Melaka. Jadi mana kata penuh lah kan. Kalau macam saya dapat tahu, Haikal ni pun memang pelajar UTM kan. Saya pelajar tahun akhir kan? So macam mana UTM ni, bagus tak bagus? So far saya rasa UTM okey lah. Sebab okey je. Sebab saya rasa UTM ni dia kampus baru, compare tu ke universiti-universiti lain. Jadi saya rasa UTM memang sangat okey untuk pelajar sambung belajar. Sebab tu saya kata sangat okey. Sangat okey So memang saya rasa kalau tengok yuran, Isyarah dia. Betul, saya rasa memang okey. Isyarah pun okey. Betul. Saya punya fakulti dekat sini je, area MRTC juga, kampus industri. Ni memang tak duduk dalam lah, memang duduk luar lah ni. Betul. Malam-malam ada night life lah, mana kata. Ada aktiviti lah. Ada aktiviti ya? Okey. So insyaAllah bagi episod pengenalan ni kita bercerita sedikit tadi berkenaan dengan UTM dan apa itu UTM Holdings Education. Dan selepas ni kita akan banyak lagi kita kupas lagi berkenaan dengan program-program yang ada di UTM Holdings Education ni. Lepas tu kita boleh kata kemasukan pun ada banyak. Ada banyak cara. Bukan kata melalui SPM je. Tak ada SPM pun boleh. Melalui teknikal pun boleh. Maksudnya kita betul-betul nak tolong lah pelajar-pelajar ni. Bukan kata nak tolong lagi kan. Memang kita kalau boleh tu kita nak bagi free tapi apakan daya kita pun ada kos kan. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi nanti di kata lain episod kan? Dan kita akan teruskan program-program macam ni untuk terus kita sumbang kata ilmu pengetahuan kepada mereka yang ada di luar sana. Terima kasih Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.